Suasana di stadium cukup meriah. Salam sejahtera, selamat datang Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, Negeri Sembilan yang menjadi saksi hari perlawanan ke-8 pasukan di kedudukan ke-7 tuan rumah Negeri Sembilan melayani kunjungan PDRM di kedudukan ke-8, satu anak tangga membezakan kedua pasukan. The Junks bertemu Sang Saka Biru, perhitungan Nizam Jamil, Eddie Gapil, Ahmad Israiwah, Hadi Fayat. So ke dalam, mungkin ada peluang yang dapat dihasilkan di sini. An Sang Soo hadir untuk melakukan clearance tepat pada waktunya dengan Hadi Fayat yang sudah pun berganding baik, kita dapat lihat di situ. Libat Ahmad Israiwah juga yang penting. Ini post ditanduk. Azri Ghani yang berlaga dengan tiang di situ untuk menyelamatkan gawangnya. Lampungan bola itu nampak seperti mahu mendarat di dalam gawang ataupun mungkin masih dalam permainan mencari option. Belakang semula Selvan, An Sang Soo. Antaran lolos cantik Takumi Sasaki, percubaan diselamatkan Ifuad. Anda lihat di sini, ini adalah percubaan daripada Takumi Sasaki dan kemudiannya di bahagian near post itu diselamatkan oleh Ifuad Akmal. Daripada Takumi, Selvan hampir melepaskan Luqman Hakim. Peluang macam mana lagi yang dimahukan? Itu adalah penciptaan peluang terbesar untuk Negeri Sembilan dalam babak pertama ini. Dengan satu gerakan Joseph, cantik chip yang dilakukan Takumi. Mungkin dalam kedudukan onside, lambungan tandukan Luqman Hakim. Peluang kali kedua kali ini dinafikan pula oleh tiang. Tidak ada emosi di wajah Luqman Hakim ketika ini. Dia menyedari delivery yang baik, tandukan, palang sebenarnya, maafkan saya. Terkena palang. Selvan sedikit awkward untuk Amir Saiful Badli. Takumi Sasaki, adakah dia yang akan melakukan jaringan? Tidak. Side netting saja, saudara. Sekali lagi dari angle yang hampir sama. 2 ataupun 3 peluang keemasan untuk Negeri Sembilan yang dapat dihasilkan dari angle ini. Luqman Hakim 2 kali. Takumi Sasaki juga 2 kali. Sekali lagi situasi serangan balas yang perlu dimanfaatkan oleh Negeri Sembilan. Jovan Motika berhadapan Fadi Awad. Masuk ke dalam, cantik Jovan. Terus kedakapan Ifuad. Tak ada masalah untuk Ifuad dari jarak seumpama itu. Sekali lagi angle ataupun percubaan itu mungkin terlalu sentral dan terlalu mudah. Jovan Motika datang lagi. Kawal ketat 2 pemain, masuk ke dalam, lambungan cantik Joseph Esso. Noel Agbre kemas, cantik turning Luqman. Mungkin di sini Joseph. Jaringan pertama yang akhirnya ditemui Joseph Esso. Lihat betapa bermaknanya penyokong tuan rumah di sini. Saya kira itu mungkin jaringan yang cukup penting untuk Negeri Sembilan kerana peluang demi peluang yang dihasilkan tidak dapat disempurnakan. Di kali ini hasil kerja keras Luqman, walaupun ada tampanan 2 kali di sini dan jatuh di hadapan Joseph, dia tidak mensia-siakan peluang yang terhidang. Sentuhan terakhir daripada Noel Agbre yang dapat lihat, dan kali ini Ifuad terpaksa menghadapi realiti. Cantik tolakan sekali lagi. Mungkin peluang kali ini Selvan. Satu cutback. Jovan Motika dengan gol terengang luas. Lihat reaksi Nizam Jamil mengantikan segala-galanya. Bagaimana Jovan boleh terlepas dari situ?
Setelah dia bekerja keras untuk memastikan Sylvain dapat melakukan cutback ini, Jovan mungkin tidak menjangkakan ketepatan hantaran itu. Adakah delivery yang kemas akan dilakukan? 4 pemain yang mencuba. Oh! Bukan delivery, tetapi percubaan. Seolah-olah menembus dosanya. Terlepas peluang gol terengang luas sebentar tadi. Jovan Motika. What a strike. Dan lihat reaksinya. Itulah yang ada dalam senjata Jovan Motika. Kuzaimi naik ke atas Joseph Esso ketika ini. Mahu menjadi extra man. Dan option untuk Negeri Sembilan di bahagian depan. Joseph terlalu lama berlega dengan bola dan akhirnya hilang kawalan itu. Dan kini ada senario di mana Hadi Fayat dapat melakukan percubaan dengan Kuzaimi yang sudah pun berada di atas. Cuba untuk mengekori rapat kedudukan Hadi Fayat. Dan akhirnya percubaan yang jauh melewati palang gol daripada Hadi Fayat. Dan akhirnya clearance daripada Negeri Sembilan dengan 5 minit yang sudah pun habis dimainkan. Dan whistle akhirnya dibunyikan. Nizam Jamil menarik nafas lega mengatasi Eddie Gapil kali ini walaupun tewas dalam perlawanan di laman lawan tempoh hari. Dan pengesahan jaringan Joseph Esso minit ke-52, Motika minit ke-58 sudah pun cukup memberikan kemenangan untuk pasukan tuan rumah. Negeri Sembilan 2, PDRM 0. Sekian saja. Kita jumpa lagi di hari perlawanan ke-9 nanti.